perbezaan antara hak simpul, okey, ini hak simpul kasih dan juga hak pedas. Okey, yang pertama dia ada hams. Okey, HAMS, hams. Okey, nafas terlepas. Hak pedas pun dia ada hams juga. Jadi macam mana ustaz? Pening kami ustaz, oi. Nak buat, jom, tak apa, jangan pening, relax sebentar, kita cerita dulu. Dia ada hams juga. Tapi daripada segi makhrajnya lain, tuan-tuan. Okey, tengok makhraj dia dulu tadi. Yang ni aqsal halqi. Okey. Ha wastul halqi. Okey, tengah kerongkong. Daripada segi sifat dia berbeza. Okey. Ha aqsal halqi, huruf ha pedas, wastul halqi. Okey, yang ni hujung kerongkong, yang ni tengah kerongkong. Boleh tak kita tulis Melayu? Hujung, yang ni hujung halqum. Okey, ataupun kerongkong. Yang ni okey, tengah kerongkong. Kita nak bagi beza sahabat-sahabat Quran. Okey, tengah kerongkong. Nampak tak? Wastul dengan aqsal. Okey, daripada segi sifat huruf ha, dia ada yang pertama hams. Ha pedas pun hams. Jadi seri sama. Hams. Yang kedua, sahabat-sahabat Quran, huruf ha dia ada apa lagi kita tengok? Huruf ha simpul dia ada sifat rakhawah. Ha pedas ada sifat rakhawah juga. Kita tulis sahabat-sahabat Quran. Dia ada ra. Okey, yang kedua ha pedas pun ada ra, sifat ra rakhawah. Okey, yang ketiga, kita tengok sahabat-sahabat Quran, yang ketiga huruf ha ada sifat istifal. Huruf ha pedas pun ada sifat istifal. Nampak tak? Okey, dia istifal. Huruf ha pedas ni pun istifal. Istifal. Nampak tak? Seterusnya next. Okey, huruf ha dia ada sifat inhiraf. Huruf ha pedas pun ada sifat inhiraf. Okey, inhiraf. Okey, ha pedas pun ada sifat inhiraf. Okey, inhiraf. Okey, dan kelima, huruf ha ada sifat ismat. Sebutan berat huruf ha pedas ismat. Tu dia. Okey, ismat. Okey, ismat. Okey. Dan yang terakhir, huruf ha ada sifat apa sahabat-sahabat Quran? Khafa. Okey, yang keenam, huruf ha ada sifat khafa. Huruf ha pedas tidak ada sifat tunggal. Nampak tak? Dia tidak ada sifat tunggal. Okey. Jadi sahabat-sahabat Quran, tolak.